Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rata-rata penyokong bola sepak tanah air menantikan siapakah yang akan mengisi kerusi panas jawatan Ketua Jurulatih Baharu Harimau Malaya. Persoalan terbesar yang sedang bermain dalam fikiran peminat bola sepak negara ketika ini ialah, siapakah yang bakal mengisi kerusi panas Ketua Jurulatih Baharu Harimau Malaya selepas pemergian Peter Klamovski. Antara nama yang paling hangat diperkatakan ialah bekas pengendali skuad kebangsaan, Tan Cheng Ho. Jurulatih berpengalaman itu dilihat sebagai calon paling sesuai bagi mengemudi Harimau Malaya menjelang dua kejohanan penting tahun ini, iaitu ASEAN Hyundai Cup 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Kelebihan Tan Cheng Ho sudah tentu terletak pada pengalamannya bersama skuad negara. Beliau bukan sahaja memahami budaya bola sepak Malaysia, malah mengenali ramai pemain tempatan yang sedang beraksi ketika ini. Dengan tempoh persiapan yang agak singkat sebelum kejohanan bermula, ramai berpendapat jurulatih tempatan mungkin menjadi pilihan terbaik kerana tidak memerlukan masa yang lama untuk menyesuaikan diri. Namun sehingga kini, Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM masih belum membuat sebarang pengumuman rasmi mengenai pengganti Klamovski. Jadi, pada pendapat anda, adakah Tan Cheng Ho individu paling sesuai untuk kembali membimbing Harimau Malaya? Atau FAM perlu mencari jurulatih baharu dari luar negara? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen.